Benarkah ini penamat kepada salah satu kes kewangan terbesar dalam sejarah Malaysia? Atau adakah ini baru permulaan kepada episod lebih panjang yang bakal mencabar sistem keadilan negara? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mencatat satu lagi detik penting dalam sejarah perundangan negara apabila bekas Perdana Menteri Najib Razak didapati bersalah atas kesemua 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang berkait secara langsung dengan dana 1 Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Saudara-saudara yang dihormati, keputusan tersebut diumumkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Siqueira yang menegaskan bahawa pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes ini melampaui keraguan munasabah satu standard pembuktian tertinggi dalam Undang-Undang Jenayah. Ini bermakna mahkamah mendapati keterangan, dokumen serta saksi-saksi yang dibawa adalah kukuh dan saling menyokong antara satu sama lain. Hadirin yang budiman, bagi pertuduhan salah guna kuasa di bawah Seksyen 23 Akta SPRM, mahkamah menerima hujah bahawa tertuduh menggunakan kedudukan sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu untuk memperoleh suapan berjumlah RM2.3 bilion. Undang-undang memperuntukkan hukuman berat kerana kesalahan ini melibatkan penyalahgunaan amanah awam pada tahap tertinggi. Rakan-rakan penonton, bukan itu sahaja, mahkamah turut mensabitkan Najib atas 21 pertuduhan menggubah wang haram di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan AMLA. Pertuduhan ini merangkumi perbuatan menerima, menggunakan dan memindahkan hasil daripada aktiviti haram melalui akaun bank peribadi antara tahun 2013 hingga 2014. Saudara-saudari sekalian, satu bahagian penting dalam penghakiman ini ialah penilaian mahkamah terhadap peranan Lok Taik Jo atau Jo Lo. Hakim menyifatkan tindakan Jo Lo sebagai sesuatu yang tidak mungkin berlaku tanpa perlindungan atau restu daripada individu paling berkuasa dalam negara pada waktu itu. Mahkamah juga mengambil kira kegagalan tertuduh membuat laporan polis terhadap Jo Lo sebagai satu petunjuk penting dalam menilai kredibiliti pembelaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dari sudut sistem keadilan, keputusan ini menunjukkan bagaimana mahkamah menilai kes secara menyeluruh. Bukan hanya berdasarkan satu transaksi atau satu saksi, tetapi keseluruhan corak tingkah laku, kuasa dan kawalan yang wujud dalam tempoh berkenaan. Saudara-saudara yang dihormati, walaupun sabitan telah dibuat, proses undang-undang masih belum berakhir sepenuhnya. Pihak pembelaan telah memohon penangguhan singkat bagi tujuan mitigasi, iaitu fasa di mana faktor-faktor tertentu akan dibentangkan untuk dipertimbangkan sebelum hukuman dijatuhkan. Ini adalah hak yang dijamin oleh undang-undang dan sebahagian daripada prinsip perbicaraan adil. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keputusan Mahkamah Tinggi ini juga membawa implikasi besar terhadap persepsi awam terhadap prinsip rule of law di Malaysia. Dalam konteks negara yang sering berdepan dakwaan campur tangan politik terhadap institusi kehakiman, sabitan terhadap seorang bekas Perdana Menteri dilihat oleh sebahagian pihak sebagai bukti bahawa sistem perundangan masih berfungsi mengikut kerangka undang-undang, bukannya kedudukan atau pengaruh individu. Namun pada masa yang sama, terdapat juga suara yang menuntut agar
semua pihak menunggu proses hukuman dan rayuan sebelum membuat kesimpulan muktamad. Saudara-saudara yang dihormati, aspek penting yang perlu difahami oleh rakyat ialah bahwa sabitan ini tidak berlaku secara tiba-tiba. Kes ini melalui proses pembicaraan yang panjang sejak Najib didakwa pada tahun 2018 dengan ratusan dokumen, saksi pendakwaan dan pembelaan, serta hujahan undang-undang yang kompleks. Hakikat bahwa mahkamah mengambil masa bertahun-tahun untuk sampai kepada keputusan ini menunjukkan bahwa proses kehakiman berjalan secara terperinci dan bukan bersifat tergesa-gesa. Hadirin yang budiman, dari sudut Undang-Undang Jenayah Keuangan, kes 1MDB ini menjadi rujukan penting kerana ia melibatkan gabungan pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram dalam skala yang sangat besar. Mahkamah bukan sahaja menilai sama ada wang itu diterima, tetapi juga bagaimana ia digunakan, dipindahkan, dan disamarkan melalui sistem perbankan. Ini memperlihatkan betapa pentingnya mekanisme pengawasan keuangan serta peranan institusi perbankan dalam mencegah transaksi mencurigakan. Rakan-rakan penonton, keputusan ini turut memberi kesan psikologi dan politik kepada landscape kepimpinan negara. Ia menjadi peringatan kepada pemimpin sedia ada dan masa hadapan bahwa jawatan awam datang bersama tanggungjawab besar serta risiko undang-undang yang serius sekiranya amanah disalahgunakan. Pada masa yang sama, ia membuka ruang perbicaraan tentang keperluan reformasi institusi bagi memastikan ketelusan, semak dan imbang, serta pengasingan kuasa benar-benar berfungsi. Saudara-saudara sekalian, walaupun mahkamah telah membuat keputusan sabitan, perjalanan kes ini masih belum berakhir sepenuhnya dari sudut perundangan. Proses mitigasi, penjatuhan hukuman dan kemungkinan rayuan akan terus menjadi perhatian rakyat. Dalam keadaan ini, peranan masyarakat ialah untuk menilai secara rasional, berlandaskan fakta dan undang-undang, serta mengelakkan emosi atau sentimen politik semata-mata dalam memahami kes yang mempunyai implikasi besar terhadap negara. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, persoalannya sekarang, adakah keputusan ini benar-benar menjadi penamat kepada saga 1MDB? Atau ia bakal membuka lembaran baru yang lebih besar implikasinya kepada politik dan keadilan negara? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Dan jika anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana sentiasa bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.